Isu ladang babi Selangor ni mudah sebenarnya perkara. Kalau boleh tolak tepi lah sentimen perkauman. Kerajaan negeri Selangor bercadang nak kumpul dekat satu tempat saja populasi babi dekat Bukit Tagar. Is it a good idea? Yes, it is. It is a good idea. Tolong orang kafir bela babi boleh ke tak? Boleh. Boleh dosa belaka. Babi ni haram bukan makan saja. Segala hal-hal ternak, bela, macam-macam lah. Nah, harga semua. Tapi ramai orang Islam mengaku saja. Dan mereka ambil keuntungan, kekayaan daripada ternak babi. Ini semua ni makan haram. Semayang, ibadat, semuanya ditolak, tidak diterima. Kerana Allah hanya terima ibadat daripada makan yang halal saja. Kata Nabi, Inna Allah idha harrama syai'a harrama samanahu. Sesungguhnya Allah, bila diharamkan babi, diharamkan pula harga babi itu. Nilai dia, jual beli dia, haram belaka. Jangan bela babi lah, jangan bela babi lah. Haram, haram, haram. Tahu tak, bongok.